Di sebuah panggung yang sunyi, di mana bayang-bayang menari seperti hantu, seorang lelaki berdiri. Dia bukan sebarangan lelaki. Dia adalah arkitek dunianya sendiri. Seorang raja di atas takhta yang dibina dari kemahuan dan kekuatan. Lelaki alfa, gelaran yang diberikan oleh dunia. Dia pemimpin, pelindung, pemangsa di puncak rantai makanan. Dia fikir dia mengawal segalanya. Dia silap kerana di sudut paling gelap panggung itu duduk seorang wanita. Dia kelihatan seperti anak patung porselin yang retak, rapuh, senyap dan sangat memerlukan penyelamat. Dia adalah kelemahannya, atau lebih tepat lagi, dia adalah senjata yang menyamar sebagai kelemahan. Ini adalah kisah tentang perangkap psikologi yang paling halus dan paling dahsyat. Arketip wanita lemah. Kamu kenal lelaki ini. Mungkin lelaki ini adalah kamu. Kamu membina empayar kamu dari bawah. Setiap keputusan, setiap risiko adalah milik kamu. Kamu adalah nakhoda kapalmu yang meredah lautan ganas. Kemudian, dia datang. Dia tidak datang dengan pedang atau api. Dia datang dengan air mata. Dia datang dengan cerita-cerita sedih tentang dunia yang terlalu kejam untuk jiwa selembutnya. Dia tidak meminta kamu untuk menyerah. Dia hanya meminta kamu untuk melindunginya. Dan dalam naluri seorang pahlawan, kamu melihat satu tujuan baru. Satu misi suci. Kamu mula melawan pertempurannya. Kamu menjadi perisai antara dia dan dunia. Setiap kali dia menangis, kamu berasa seperti gagal. Setiap kali dia tersenyum kerana kamu berasa seperti dewa. Kamu fikir ini cinta. Kamu fikir ini adalah sifat seorang lelaki sejati. Tapi perhatikan betul-betul. Perhatikan bagaimana duniamu yang luas perlahan-lahan mengecil menjadi bilik tempat dia berada. Jadualmu bukan lagi milikmu. Ia ditentukan oleh krisis emosinya. Kawan-kawanmu mula menjauh. Mereka tidak faham pengorbanan yang kamu lakukan. Ambisimu terkubur di bawah keperluan-keperluannya yang tidak berkesudahan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi. Psikologi gelap yang mengeksploitasi salah satu pemacu utama lelaki alfa, kompleks wira. Setiap lelaki yang kuat mempunyai keinginan semula jadi untuk melindungi, untuk membuktikan nilainya melalui kekuatan dan kebolehannya untuk menjaga. Ia adalah kod genetik, gemah dari zaman nenek moyang kita yang melindungi puak mereka dari ancaman. Wanita yang memainkan peranan lemah tidak menyerang kekuatanmu. Sebaliknya, dia menawarkannya sebuah pentas. Dia mencipta naga-naga khayalan supaya kamu boleh menjadi Saint George. Dia akan berkata, saya tak tahu macam mana nak buat ni tanpa awak. Dunia ni menakutkan. Awak satu-satunya orang yang buat saya rasa selamat. Kata-kata ini adalah muzik di telinga seorang pelindung. Ia mengesahkan peranannya. Ia memberinya makan ego. Ia membuatkan dia berasa diperlukan. Kemudian datanglah pelaburan emosi. Setiap kali kamu menyelamatkannya, kamu melaburkan sebahagian daripada dirimu. Masa, tenaga, emosi. Pelaburan ini menjadi sauh yang berat. Psikologi memanggilnya sunk cost fallacy. Kamu telah melabur begitu banyak, jadi kamu tidak boleh pergi. Pergi sekarang akan membuatkan semua pengorbananmu sia-sia. Dia telah mengikat kamu bukan dengan rantai besi, tetapi dengan pengorbananmu sendiri. Perangkap yang paling genius adalah yang dibina oleh banduan itu sendiri. Akhirnya, wujudlah kawalan melalui kebergantungan. Dia menjadikan kamu pusat dunianya. Kebahagiaannya, keselamatannya, identitinya, semuanya bergantung pada kamu. Ini adalah checkmate psikologi. Bagaimana kamu boleh meninggalkan seseorang yang akan hancur tanpamu? Meninggalkannya akan menjadikan kamu raksasa. Dalam ceritamu sendiri, dia telah melucutkan kuasa tidak daripadamu. Setiap permintaan, tidak kira betapa kecil, dibingkaikan dalam krisis. Menolak untuk menolongnya bukan lagi pilihan. Ia adalah satu bentuk kekejaman. Lihatlah contoh ini. Mari kita namakan mereka Ares dan Luna. Ares adalah lambang kejayaan, yakin, berkuasa, dihormati.
Dia tidak tunduk pada sesiapa. Kemudian dia bertemu Luna. Luna adalah seorang seniman, seorang pemimpi. Dia melihat dunia dalam warna-warna puitis, tetapi juga dalam bayang-bayang yang menakutkan. Dia sentiasa terharu oleh kekasaran hidup. Pertemuan pertama mereka, keretanya rosak di tengah hujan. Ares, dalam perjalanannya ke mesyuarat penting, berhenti. Luna kelihatan sangat tidak berdaya, basah kuyup dan menggigil. Ares menguruskan segalanya. Dia berasa seperti pahlawan. Perasaan itu memabukkan. Buat pertama kalinya, kekuatannya bukan untuk menakluk, tetapi untuk melindungi sesuatu yang berharga. Ini menjadi satu corak. Luna sentiasa dilanda musibah kecil. Tuan rumah yang zalim, rakan sekerja yang cemburu, kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Dan Ares sentiasa ada untuk menyelamatkan hari. Dunia Ares mula berputar di sekeliling orbit Luna. Dia terlepas panggilan penting kerana Luna mengalami serangan panik. Dia membatalkan percutian dengan kawan-kawan kerana Luna tidak boleh berseorangan. Rakan-rakannya memberi amaran. Dia mengawal kau, bro. Ares menafikannya dengan marah. Kamu tidak faham. Dia berbeza. Dia memerlukan aku. Dia mempertahankan penjaranya seolah-olah ia adalah sebuah istana. Titik perubahan datang pada suatu malam. Ares pulang awal dan mendapati pintu apartmen Luna tidak berkunci. Dia masuk dengan senyap, bimbang sesuatu telah berlaku. Dia mendengar suara Luna dari bilik tidur. Tetapi suara ini berbeza. Ia tidak rapuh. Ia tidak bergetar. Ia dingin, jelas dan penuh dengan kuasa. Luna sedang bercakap di telefon dengan rakannya. Ya, dia batalkan mesyuarat besarnya. Aku hanya perlu menangis sedikit dan menyebut tentang mimpi ngeri yang aku alami. Dia cair seperti mentega. Lelaki macam Ares sangat mudah. Beri mereka sesuatu yang rosak untuk dibaiki. Dan mereka akan lupa untuk membina apa-apa untuk diri mereka sendiri. Ia adalah kelemahan terbesar mereka. Bagi Ares, dunia berhenti berputar. Panggung itu runtuh. Anak patung porselin itu bukan retak. Ia adalah topeng. Di sebaliknya, ada seorang ahli strategi yang kejam. Dia bukan pahlawan. Dia adalah alat. Perisainya adalah sangkar. Cintanya adalah rantai. Dia telah dipermainkan dalam permainan yang dia tidak tahu pun wujud. Kisah Ares adalah satu amaran. Perangkap ini berfungsi kerana ia tidak kelihatan seperti serangan. Ia kelihatan seperti jemputan. Jemputan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Seorang pelindung, seorang wira. Tetapi menjadi wira untuk seseorang yang tidak mahu berjuang untuk dirinya sendiri bukanlah kepahlawanan. Ia adalah pembolehan, enabling. Kamu tidak menyelamatkannya. Kamu menghalangnya daripada menjadi kuat. Dan yang lebih penting, kamu menghalang dirimu daripada berkembang. Kekuatan sebenar bukanlah dalam mengangkat orang lain, tetapi dalam berdiri di samping mereka, membiarkan mereka mencari kekuatan mereka sendiri. Bagaimana untuk melepaskan diri dari perangkap ini? Pertama, kenali perbezaan antara kerentanan, vulnerability yang tulen dan kelemahan yang dipersembahkan, perform weakness. Kerentanan yang tulen membawa kepada hubungan yang lebih mendalam. Ia dikongsi, bukan dituntut. Kelemahan yang dipersembahkan adalah transaksi. Ia sentiasa mahukan sesuatu sebagai balasan, masa, tenaga atau kawalan. Kedua, tetapkan sempadan. Seorang wira tanpa sempadan bukanlah wira. Dia adalah orang suruhan. Belajar untuk berkata, tidak. Bukan kerana kamu kejam, tetapi kerana tenagamu adalah terhad dan berharga. Dan ketiga, tanya soalan yang sukar. Adakah hubungan ini membuatkan kamu menjadi versi dirimu yang lebih besar atau lebih kecil? Adakah ia meluaskan duniamu atau mengurungnya? Inilah kebenarannya. Lelaki yang paling mudah dikawal bukanlah yang paling lemah, tetapi yang paling kuat, yang tidak menyedari di mana letaknya kekuatan sebenar. Kekuatan sebenar bukan pada perisai yang kamu pakai untuk orang lain, tetapi
pada kebijaksanaan untuk mengetahui bila masanya untuk menanggalkannya. Jangan jadi pahlawan dalam sandiwara orang lain. Jadilah raja dalam kerajaanmu sendiri.